balik pada aku punya okay, aku start balik lah kot. Assalamualaikum dan selamat pagi. So ini vlog aku, kita nak cerita lah pasal aku punya keputusan ya untuk upgrade motor. Banyak pilihan, tapi aku nampak macam dah dekat kepada touring bike touring bike balik. Aku touring bike ni bukannya ni, memang aku minat, tapi bila bab ketinggian dengan berat dia tu, aku risau lah sikit kan. Sebab nak kata aku ni, kesihatan aku, orang kata dia macam itulah, ada masalah kesihatan sikit lah kan. Sebab tu aku dah lama lah tak bawa motor. So kalau start aku punya sejarah start balik bawa motor ni pada tahun 2018 lah. Masa tu aku buat keputusan nak beli skuter, sebab aku fikir kan senang nak bawa, tak payah main clutch kan, tak ada gear, so pulas je. So bagi aku skuter tu memang ngam lah dengan aku, dengan keperluan aku pada masa tu. Dan orang kata kan, skuter tu lah yang aku belajar lah kan, macam mana penjagaan skuter ni. Okay, kemudian aku dalam 2022 kan, aku bertukar pula kepada X-Max ni. Ini pun hasil racun kawan-kawan lah. Masa tu kawan-kawan ramai yang pakai X-Max. Sanggup mereka tolong aku carikan yang kedai yang ada stok kan. So X-Max ni aku dah pakai 2026 2022, 4 tahun. So aku start bawa main motor balik bawa motor balik 2018. So ni dah macam 8 tahun juga lah aku dengan motor sekarang lah. Tapi itulah, aku nak cari motor yang selesa kan. Macam ni aku dah confirm dah biasa dengan motor yang ada visor, yang duduk sitting position dia ni duduk tegak kan. Lepas tu dengan seat yang lebar. Memang itulah, aku nampak touring bike memenuhi lah kriteria yang aku dah biasa guna ni. Cumanya macam touring bike ni yang dengan kata tu lah NX 500 tu yang akan masuk dengan e-clutch, tapi tak tahu dah bila kan. Lepas tu harga dia nanti jauh pula kan, confirm aku tak mampunya. Aku punya bajet terhad, aku cek motor yang berbaloi kan. NX 500 tu aku pergi tengok harga pun dah 40,000 dah masa tu. Tu yang aku tarik handbrake tu, balik tu kan dia kena lah dengan aku punya orang kata mampu bawa tu lah untuk aku. Sebab dia tak berat sangat, dia tak tinggi sangat, tapi dia punya power 500cc. So kayaknya berbaloi lah kalau aku ada B-full pun nak beli kan motor tu. Dan untuk orang yang macam dah biasa dengan motor berkuasa tinggi, mungkin orang tak sesuai, tapi bagi aku 500cc tu cukup. So aku pun tak pasti lah kan. So aku sekarang macam nampak ke arah Modenas lah. Modenas harga dia orang kata mampu lagi lah, mampu nak miliki lah kan. So tapi aku kena ada itulah, kalau ikutkan aku punya awal-awal lepas aku tengok keadaan kewangan kan, kondisi motor, aku try duduk lah, tak pernah pergi bawa. Sebab aku ni kalau bukan harta aku tak berani nak bawa. Sebab kalau apa-apa jadi, aku takut aku tak mampu nak tanggung kan. So aku try je lah duduk kan. Bagi aku macam nampak sport bike macam Ninja, ni bukanlah Ninja yang ZX tu, ni Ninja Z500 tu macam kena lah dengan aku. Dia tak berat, dia tak tinggi, tak berat sangat lah, tak tinggi sangat. Cuma harga dia dalam lingkungan 30,000 macam tu, kira bagi aku boleh lagi lah nak gagah kan. Tapi itulah, bila lama-lama fikir, alamak, Ninja Z500 ni dia cuma datang dengan ABS je, dia tak ada KTRC tu yang traction control.
kan. Dia punya meter TFT dah cun dah, tapi rupanya dia TFT yang orang kata basic je lah kan. Dia macam meter digital yang di TFT kan, macam tu kan. Bagi aku kena ada safety features tu. So next option aku adalah Modenas Ninja Z650. Yang tu dia complete lah, semua ada, slipper clutch lah kan, ABS, KTRC, TFT kan, boleh connect dengan phone kan. Tapi harga dia nak dekat dengan Versys. Aduh, Versys pula dia, aku rasa dia basic model, tapi dia ada safety features yang aku cari lah, macam KTRC kan, traction control, ABS. Lepas tu orang kata kalau macam Versys ni tak payah pening dah pasal absorber dia dah datang dengan upside down depan kan. Lepas tu dia punya belakang pun fully depan dia fully customizable lah kan, boleh adjust kan. Lepas tu belakang dia kira pun boleh adjust juga kan. Lepas tu tapi dia punya kelemahan dia pada aku adalah dia tinggi 840 ke 845 mm, 845 cm macam tu lah tinggian dia. 845 mm lah kot kan, 845 macam tu lah kan. So bagi aku tinggi lah, so aku pun tak berani lah kan. Lepas tu dia agak berat, 220 kilo. So aku berat kat situ lah, macam alamak macam mana ni. Tapi kalau aku tengok touring bike yang lain, mana dapat harga 40,000 mat, walaupun kosong. So ni lah dia dilema seorang penunggang motosikal yang mencari motor yang baru. So nantikan je lah kan, motor apa yang aku ambil nanti. Aduh. So sampai kita jumpa lagi. Bye bye.